Al haqiqatu bila syari'atin. Kan? Dalalun, sesat orangnya mati. Mat hakikat hana syariat, sesat arti orangnya. Mandu serahkan pada Allah. Kan kata sesat artinya. Hana gerak oleh Allah. Bakal hana ajak Jumaat, hana gerak oleh Allah. Bakal hana ajak tengah Maghrib, hana gerak oleh Allah. Bakal hana ajak majlis, hana gerak oleh Allah. Kan kata sesat artinya. Dan kata sesat artinya. Al haqiqatu bila syariatin dalal artinya, sesat. Maka benar berseimbang dua syariat dan hakikat, benar bandua nyan baru seimbang lagi ke pubut dari rasul berarti. Batinnya kadilah nit dan lam hati. Hantar semayang nyekon dalam hati. Nit dalam hati. Hanjut. Nak kerja bab mazhab Syafi'iyah aku lagi ya. Walaupun mazhab lain, awal nit duduk Allahu Akbar. Ini mazhab lain. Karena tanya bermadhab Syafi'i, maka wajib tetap peraturan madhab Syafi'i. Itu bagi utik yang keren, yang bagai Aceh. Tak ada cara pun Allahu Akbar. Dah. Mana mampu ya Allahu Akbar. Ni balik apa ni? Baik boleh Allahu Akbar. Apa jana? Hana bapa tepu ni. Allahu Akbar. Nani nanti tangan. Balik berada bek kayu kat semayang. Allahu Akbar. Di Cina ya Allah menyum ni na tekanan mati dalam hati. Cina Allahu Akbar. Mati na tekanan tu jinya. Allahu Akbar. Ya. Mana bukan habang tanya mana. Macam ada teman ada fikir kenan tu. Ai kadang nyona alhamdulillah man gaji ke bawah na tapi bak lahir tang kadang ayo bi yang bukan kerana syariat hok hakikat nya hok ci hakikat kan balik ya nanya kan surah daripada sekali sahaja nya syariat bukan kamu ada pakai dia syariat bukan kamu hakikat ya hai fikir dia Bayang kan tak faham. Je. Yang kenyan, tanya walaupun kibar mentang orang pegang syariat hakikat, tanya tetap bak rasul, walaupun lebih lah hakikat nak bak rasul. Tapi rasul bersyariat cik semayang lagi tanya cik. Maka semayang tanya kau ikut rasul. Kan lebih lah hakikat rasul. Ya kan? Lebih lah tasawuf rasul, lebih tauhid rasul, lebih hakikat Rasul. Kan? Kamil. Insan kamil fitidra tu Rasulullah sallallahu alaihi dengan insan kamil. Itulah dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hana, kamu nak pakai dia syariat kamu. Kamu hakikat betul hana. Mana kaji Nabi pakai hakikat dak ya. Hana pun semayangnya kan syariatnya. Kamu hakikat betul kamu. Mana kaji hana tetap bersyariat. Nang kaji keputusan kitab dia Asy-syari'atu bila haqiqatin batilun. Syariat hana hakikat batil. Allahu Akbar segaja dan semayang. Butra dia tanya, hana ada perbuatan Allah hantar semayang. Hakikat hana, syariat betul. Padahal kudrah iradah Allah aja. Tanya semayangnya kudrah iradah Allah. Allah. Nyebutnya kau tahu gaknya? Allah. Berdeh kena tanya. Yang hakikat. Tanya temayang mandum digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hana kuasa tanya ibadah, punya hana kerja kuasa oleh Allah. Mak je lagi kan. Nah pun alah ayat temayang, maka hana kerja kuasa oleh Allah. Sampai kau ada nak lagi. Dah temayang hana bakal hana kerja kuasa oleh Allah Subhanahu. Tatan tapi hana kerja kuasa oleh Allah juga. Kau ngejak kena bejak gede memang. Ngejak kena bejak gede semayang Dia kuasa tu. Anak tak ada tanya bakal semayang ke? Anak kerja kudrah iradah Allah Taala. Nang gemak hakikat yang hana syariat ni. Hakikat ba Allah. Nyampe balik malam. Al haqiqatu bila syariatin. Kan? Dalalun, sesat orangnya mati. Mat hakikat hana syariat, sesat arti orangnya. Mandu serahkan ba Allah. Kan kata tak artinya. Hana gerak oleh Allah.
Bakal anda ajak Jumaat, anda gerak oleh Allah. Bakal anda ajak Tahlil Maghrib, anda gerak oleh Allah. Bakal anda ajak majlis, anda gerak oleh Allah. Jangan kata tak artinya. Dan kata tak artinya. Al-haqiqatu bila syariatin dalal artinya. Sesat. Maka benar berseimbang dua syariat dengan hakikat benar bandua nyan baru seimbang lagi ke pupuk dari rasul waktu hana ada sembahyang hakikat berbeza dengan syariat sembahyang syariat hana ada benar Jadi Abi kan rasul menerima syariat kedua lahir dan batin. betul Lain kahana. mati Duanya agak mudah Abi besar. ya betul kejut syariat benar hakikat pun benar baik kata mikat duanya hana pisah hana pupuk hakikat tinggal syariat pupuk syariat gaduh hakikat hana syariat hakikat nyan baru seimbang karena ibadah tanya atas gerak oleh Allah pada wajib usaha tanya walaupun semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah wajib usaha syariat wajib usahanya ikhtiaru wajibun kan wajib usaha bahasa syariat walaupun hakikat jika ketukat Allah Taala nu dah kerja orangnya kata kiruna ciduna kata kiranya hamda mahli kata mah kerja long tanya kami tajuk pada elong ngakna minta mah rezeki kata ketukat Allah Taala nan han minta mah rezeki malah gadah rezeki mak tak kakak kau ubah kau pegang rezeki lebih pen gadah rezeki mak kakak no minta syariat wajib usaha syariat tapi ketentuannya itu ada pada hakikat hanya bisa yang melangkahi hakikat mati wajib usaha juga nya hanjir ber-ber bermalas-malasan usaha dosa karena kita punya kewajiban menafkahi keluarga wajib usaha mak persoalan mesti menghana rezeki itu serahkan kepada Allah negajit usaha doa baru tawakal. Bena umpu tawakal aja. Usaha ini pula campri, pula baubi, lalu jam doa. Baik tua ya Allah beraya itu baubi. Memudah rezeki ya Allah. Bila itu bau campri. Banyak dan berdoa, ada usaha, berdoa. Awalnya baru tawakal tanya serahkan mak Allah. Cik kali no kai usaha pak mendung. Mati mendung ya Allah kaki. Serahkan mak Allah mendung. Kau dia jampi boh bukan lagak mendung. Kau be ipaput mendung. Tapi kai jamang kublu. Nya berarti nya baru tawakal menyerahkan diri kepada Allah. Lagi yang ada baru tawakal tu. Syukur kan anak ada. Oh, ya cik payah serahkan mak Allah ni. Katutung mo. Katutung mo. Cik mak Allah payah serahkan dah. Apa pula hotel lelaki beli tiap apa dia ada juga ni. Dari mana pegang mah? Itu kan mai juga ber. Cik pacar ni. Hotel dah hidup ke kau? Hotel kaicu ni kau punya serahkan mak Allah ya. Cik mak Allah payah serahkan je lagi ya. Mana cakap kecok jangan. Jangan itu pahala mah. Mana boleh pahala mah? Mana nak pahala lagi nyan mah? Mana? Dah nampu kali, serahkan mak Allah ayu. Pahala tawakal nah. Kan harta tanya ai cui go, nak pahala tanya ana. Jangan serah kau. Oh nyan nah tawakal. Menyerahkan mak Allah nyan pahala tawakal. Nanti kecok mau serah. Oh, baru serahkan kepada Allah Taala. Oh, nyok serahkan mak Allah aju. Cik mak Allah biasa serahkan lagi. Bahawa lain serahkan mah. Kau kat tutur juga kabar yang beli apa sih kai tu ni. Yo Allah. Kalau ku abe yo Allah. Pucit pen baju macam Allah. Nyan baru hati-hati.